A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memperbanyakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Ilahi atas limpahan taufik hidayahnya. Kita masih lagi diberikan peluang untuk sama-sama berada dalam siri yang ketujuh, Tadarus Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua ibu-ibu, mak-mak, kakak-kakak, abang-abang, acik-acik sekalian yang saya sayangi dan saya kasih sekalian. Kita doakan sama ada yang menonton dekat kita punya live ataupun yang hadir ke kelas Google Meet kita doakan kalian semua dikurniakan darjat manusia yang terbaik di sisi Allah. InsyaAllah, amin. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pembacaan kita pada muka surat yang ke-70, Surah Ali Imran. Okey, seperti biasa, saya akan baca, kemudian para peserta yang berada dalam kelas Google Meet ini akan ikut seorang demi seorang untuk pembacaannya, insyaAllah. Okey, kita akan mulakan dengan Umi Nursyah. Silakan. Ya, Ustaz. Auzubillah minasyaitonir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم أنزل عليكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا من بعد الغم أمنة نسآسا نعاسا يغشى طائفة منكم نؤاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أمت وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله.
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليمحص وليمهد ما في قلوبكم وليمحص ما في قلوبكم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. Okay, baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Okay, Okay, Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. sama-sama. Dalam ayat yang ke-154 ni, Allah beritahu kepada kita semua, nak terangkan kepada kita berkaitan dengan peristiwa dalam apa yang berlaku dekat peperangan Uhud. Di mana dalam peperangan Uhud kalah. Peperangan pertama Badar menang. Kedua Uhud kalah. Okay. Jadi kat sini Allah beritahu bahawa kekalahan itu Allah nak jadikan satu ujian untuk umat Islam. Okay. Kalah tu bagus tak sebenarnya? Bagus juga untuk belajar. Ustaz. Sebenarnya bagus. Okay. Jadi kalau kita ada anak-anak kita gagal, kita jangan marah dia. Mungkin itu sebagai satu pelajaran untuk dia merasai macam mana rasa kegagalan tu. Okay. Supaya bila dah rasa kegagalan tu, dia takkan dia usaha untuk tak jatuh lagi. Macam tu. Okay. Ini salah satu sebabnya walaupun kalah dalam peperangan Uhud tu, Allah kata Allah nak uji dalam hati umat Islam waktu itu. Manakah yang betul-betul beriman kepada Allah, manakah yang betul-betul munafik, manakah yang saja-saja datang nak berperang, saja-saja nak kutip harta rampasan perang. Kat situ Allah uji. Okay? Dan kat situ juga Allah nak bersihkan hati umat Islam waktu itu. Okay? Subhanallah. Seterusnya kita tukarang. Barakallahu fiik. Bonda Laila ada? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang baru masuk kita berada dekat muka surat 70. Okay, ahlan wa sahlan yang baru masuk dekat kita punya live channel YouTube kita. Moga-moga kalian dapat ikut sama-sama kita punya bacaan insya-Allah. Innal ladzina tawallaw minkum Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. yawma taqal yam'an Ni huruf jim. Jam'an. yawma taqal jam'an Innamastazallahumush syaitan. innamastazallahumush syaitan.
Okay. Punca umat Islam kalah dalam peperangan tu sebab hati mereka tergelincir oleh syaitan. Okay. Biba'di ma kasabu. ببعض ما كسبوا Walaqad afallahu anhum. ولقد عفا الله عنهم Innallaha ghafurun Innallaha ghafurun halim. إن الله غفور حليم Ya ayyuhalladzina amanu. يا أيها الذين آمنوا La takunu kalladzina kafaru. لا تكونوا كالذين كفروا Jadi kat sini Allah beritahu kepada kita, jangan kita jadi seperti orang munafik tu. Apa orang munafik tu kata? Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard. وقالوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا. أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ما ماتوا وما قتلوا Mereka kata, mereka cuba hasut orang-orang lain. Dia kata, kalau kamu duduk dengan kita, tak pergi perang, kita mesti hidup punya lah. Confirm. Tak perlu nak sakit, tak perlu nak jatuh, tak perlu nak luka, tak perlu nak mati. Duduk dengan kita sebagai orang munafik ni, selamat. Liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم Allah akan campakkan dalam hati orang-orang munafik itu satu penyesalan dalam hati mereka. Okey, luaran tak nampak tapi hati mereka rasa sangat menyesal sebab tak ikut dalam peperangan tu. Wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu yuhyi wa yumit Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم Lamaghfiratun minallahi wa rahmah. لمغفرة من الله ورحمة Khairum mimma yajma'un. خير مما يجمعون Subhanallah, Allah bagi janji. Kalau kamu mati ataupun kamu terluka ataupun kamu terbunuh dalam peperangan tu, Allah akan berikan keampunan dan rahmatnya. Dan Allah beritahu, itu lebih baik daripada segala harta yang mereka, orang-orang munafik, orang kafir itu kumpulkan seumur hidup mereka. Nampak tak? Berjuta-juta, bertrilion-trilion ke? Tapi kalau kita mati dalam keadaan mendapat rahmat dan keampunan Allah, itu lebih baik.
Okay, subhanallah. Seterusnya kita tukar orang. Barakallahu fiik. Wafika barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Mak Tun ada? Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jom Mak Tun. Sambung ayatnya dekat muka surat yang ke-71. Yang baru masuk, boleh tengok dekat muka surat 71. Sama-sama baca. Lihat terjemahannya insyaAllah. Wala muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. Yang ni li ilallah ke la ilallah? لا إلى الله Ustaz. La ilallah. Okay, Mak ulang sekali. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين. Kalau kita nak Allah cinta kita, Allah sayang kepada kita, hendaklah kita jadi orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وما كان لنبي أن يغل وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. Ini dahsyatnya kalau kita khianat harta, apa-apa harta yang kita diamanahkan untuk jaga, kita khianat, maka kelak nanti kita akan dikalungkan dengan harta tersebut. Kalau duit berjuta-juta, nanti kita akan seret duit berjuta-juta tu ke akhirat nanti. Sebab kita khianat. ثُمَّ
Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. ثم توفى كل نفس ما كسبت Ma kasabat wa hum la yuzlamun. ما كسبت وهم لا يظلمون. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafika barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita tukar orang. Kita panggil Kak Lis. Afaman ittaba'a ridwanallah. Afaman ittaba'a ridwanallah Kaman ba'a bisakhatim minallahi wa ma'wahu jahannam. kaman ba'a bisakhatim minallahi wa ma'wahu jahannam Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jahannam ke jahannamu? Jahannam. Okey. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah. Hum darajatun indallah. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم Is ba'asa fihim rasulam min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab ويعلمهم الكتاب والحكمة wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. أولما أصابتكم مصيبة Awalamma asabatkum musibah قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا qad asabtum
قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, Kak Mariani silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang baru masuk, kita berada dekat muka surat 72. Sama-sama kita baca dan lihat dia punya terjemahan insyaAllah. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. Kan, ini sifat orang-orang munafik di mana mereka suka menyebut sesuatu yang tak ada dalam hati mereka. Mulut manis macam tu. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Wallahu a'lamu bima yaktumun. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت قل فادرءوا عن أنفسكم الموت
In kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Okay. Ini adalah salah satu kelebihan orang yang mati syahid di mana mereka hidup di sisi Allah dalam kehidupan yang sangat istimewa. Okay, walaupun mereka dah mati syahid tapi mereka tak mati. Okay, mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapat rezekinya. Okay. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada pembaca yang seterusnya, kita nak lihat apakah huraian ayat yang ada dekat ayat yang ke-168 tu. Dalam ayat 168 tu Allah beritahu bahawa maksudnya mereka lah juga yang mengatakan tentang hal saudara-saudaranya yang telah terbunuh di medan perang Uhud sedang mereka sendiri tidak turut serta berperang. Kalaulah mereka kata apa? Kalaulah mereka taat kami untuk turut menarik diri, tentulah mereka tidak terbunuh. Itu kata-kata orang munafik. Mereka kata kalaulah saudara-saudara mereka tu tak ikut perang, mereka tarik diri, mesti mereka tak mati terbunuh. Lalu Nabi pun beritahu, Allah suruh Nabi sampaikan kepada mereka, katakanlah wahai Muhammad, jika demikian, hindarkanlah maut daripada diri kamu jika kamu betul-betul orang yang benar. Okey, kita lihat apakah maksud ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang golongan munafik yang enggan turut serta dalam peperangan. Kemudian mereka menyalahkan takdir dengan menyatakan bahawa mereka yang gugur di medan perang tidak akan mati kalau mereka tidak keluar berperang. Lalu Allah memerintahkan agar dijawab bahawa kematian tidak dapat dielakkan oleh sesiapa pun jika ajal telah tiba. Jadi kat sini tema ayat ajal tidak dapat nak dielakkan. Okay, jadi kita nampak kat sini ada beberapa sikap golongan munafik. Ayat ini turun berkaitan dengan peperangan Uhud. Golongan munafik tidak menyertai peperangan. Kemudian mereka menyebarkan kata-kata yang melemahkan semangat orang-orang yang beriman. Okay, mereka kata kalau tak ikut perang mesti hidup. Macam tu. Okay, jadi mereka telah menyalahkan takdir. Mereka berkata kepada orang mukmin, seolah-olah kematian boleh dielakkan dengan tidak pergi berperang. Nampak tak? Mereka kata kalau tak pergi perang mesti tak mati. Ini menunjukkan kelemahan iman dan kefahaman tentang ketentuan qada dan qadar. Mereka amat jahil tentang realiti semasa. Apakah mereka sangka mereka boleh mengelakkan kematian? Okay, selanjutnya Allah memberikan jawapan yang tegas. Allah mencabar mereka. Allah suruh Nabi jawab kepada mereka. Kalau macam tu, elaklah daripada kematian kalau kamu benar. Kalau kamu hebat sangat, kamu cuba elak kematian tersebut. Kalau kamu kata duduk kat rumah tak mati, cuba kamu elak. Kalau daripada kematian itu kalau kamu mampu, duduk je kat rumah, tak perlu keluar pergi medan jihad. Ini menegaskan bahawa ajal adalah ketentuan daripada Allah. Okey. Baik, jom kita sambung pada ayat seterusnya. Okey, kita akan panggil yang selanjutnya adalah Kak Rosidah. Ustaz. Ya, Ustaz. Muka surat berapa, Ustaz? 71 ya, Ustaz? Surat 72 sekarang ni. Oh, Ayat 72. 170. Okey, nampak? Orang-orang yang mati berjihad tu, okey, mereka Allah kata tadi pada ayat sebelum tu, mereka tak mati tapi mereka hidup. Di mana mereka bersukacita. Nampak tak? Mereka masih gembira. Okey. Jom kita tengok apakah yang Allah sampaikan tu. Okey. Farihina bima atahumullahu min fadlih.
farihina bima atahumullahu min fadlih. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس. Okey, ini sifat-sifat orang bertakwa. Maksudnya apabila peperangan Uhud dah habis, tiba-tiba datang satu berita pula. Okey, apakah berita tersebut? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum Fakhshawhum, kita boleh cakap fakhshawhum. Lagi sekali Ustaz. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Okay, cuba kita bayangkan, kita dah habis peperangan. Peperangan tu kita kalah. Okay, lepas tu tiba-tiba datang berita pula kata orang-orang tentera musuh tengah mengumpulkan kekuatan mereka untuk serang balik. Agak-agak apa berlaku kat kita? Okay, ini ceritanya. Fazadahum imanau wa qalu hasbunallah. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah. Mereka sedikit pun tidak gentar, malah bertambah-tambah keimanan mereka apabila dapat tahu tentera musuh datang balik nak serang. Okay. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okey, baik, masya-Allah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Kak Ju ada? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
Oh, Kak Jo macam kat luar je. Kat tu dalam kereta. Nampak tak? InsyaAllah. Okey, baik. Jom. Yang baru masuk, kita berada dekat muka surat 73. Okey. فانقلبوا بنعمة من الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا Semula Kak Jo, kita pendekkan. وفضل لم يمسسهم سوء. وفضل لم وفص bukan fas. Huruf dot tu. وفضل Wafad. Huruf dot. Wafad. وفضل Ha. وفضل لم Kak Jo tak dengar. يمسس وفضل لم يمسسهم سوء Okay. واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل عظيم. Yang ni bukan fadlil, fadlin, lin. Okay, ulang balik. والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما sebelah B. Okay. إنما ذلكم الشيطان إنما إنما ذلكم الشيطان kecil. إنما ذلكم الشيطان ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولا يحزنك الذين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر. Bukan yusari'u. Okay, ulang sekali. ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر. إنهم لن يضروا الله شيئا. إنهم لن يضروا الله شيئا.
yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يجعل لهم حظا في الآخرة. يجعل لهم حظا في الآخرة. ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. كفر pendek كفر بالإيمان إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا. هو شيئا كها شيئا أو لن يضروا الله شيئا. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم. Ustaz, ikaan. Oh, betul. Ustaz, Terima kasih. Okay, annama, sorry. Annama numli lahum khairul li anfusihim. Annama numli lahum khair. Numli panjang. Numli lahum. Annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma. Innama numli lahum Innama numli lahum liyazdadu. Innama numli lahum kata terbaik. Goyang. Innama numli lahum liyazdadu. Innama numli lahum numli lahum. Innama numli lahum liyazdadu isma. Liyazdadu isma. Liyazdadu isma. Walahum azabum muhin. Walahum
Ifat tidak tadi. Okey. Walahum azabun. Sekali lagi. Walahum tidak pula. Walahum azabun muhin. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Okey, Terima kasih, seterusnya Ustaz. sama-sama kita panggil Kak Zakinah. Silakan. Baik, Ustaz. Okey. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ليذرul ke liyadharol? Yazarul Roll ke rule? rul Rule. Oh, salah rule. Rule salah. Roll. rol Roll mu. Okay, ulang balik. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى يميز الخبيث من الطيب. Tayyib. Tu panjang tu. Dia pendek je. Tayyib. طيب أوكي. Ah, حتى يميز Yami. يميز الخبيث Yami. Mi panjang. Yamizal. حتى يميز الخبيث من الطيب. Okay. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون. ولا يحسبن الذين يبخلون. Bukan khalun. Okay, ulang balik. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. من فضله هو خيرا لهم.
min fadlihi huwa khairul lahum. Khairul ke khairal? Khairul. Ha. Min fadlihi huwa Fas atau fad? fad. Ha. Min fadlihi huwa khairul lahum. Bal huwa syarrul lahum. Bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Sayutawwaquna ma baqilu bihi yawmal qiyamah. Ini balasan kepada orang-orang yang bakhil. Dia ada harta tapi dia tak nak sedekahkan harta dia kepada jalan Allah ataupun nak berikan kepada orang lain. Tak nak kongsi kepada orang lain. Balasannya dia akan kalung, dia akan diseksa dengan apa yang dibakhilkan tu dekat akhirat nanti. Auzubillah min zalik. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Seterusnya kita tukarkan. Kita panggil Mak Rahimah. Saya keluar dulu Ustaz, nak ke Ya, sembilan. silakan. Boleh. Okey, silakan. Terima kasih Okey. Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Mak Rahimah, jom. Okey. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir. Qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Saya nak tanya semua, kenapa orang-orang Yahudi dia menganggap Allah itu fakir, Allah itu miskin? Mereka orang-orang Yahudi ni yang kaya. Kenapa? Kenapa mereka kata macam tu? Siapa tahu? Dia perasan kalau Ustaz. Ha? Bukan perasan. Dia sebab apa? Dia rasa dia rasa dia kaya ni. Yelah, dia rasa dia kaya. So, kenapa dia tuduh Allah miskin? Sebab apa? Sebab Agak-agak sebab apa? Siapa tahu? bukan kepada mereka. Sebab dalam Islam, Allah selalu beritahu tentang ayat-ayat infak, sedekah. Bila nak berjuang berjalan-jalan Allah minta, Allah seru, Allah panggil orang-orang Islam untuk berikan harta mereka kepada perjuangan Islam. Jadi kat situlah orang-orang Yahudi ni kata, Allah tu miskin ke, asyik minta-minta aje. Macam tu, dia anggap macam tu. Okay. Seterusnya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Wa naqulu dhuqul 'adzabal hariq. Wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Wa naqulu dhuqul 'adzab. Bukan dhuqul. Dhuqu. Ku saja tak ni? Tak ada. Ku je. Saja. Salah. Wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum. Dzalika bima qaddamat aydikum.
Wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. الذين قالوا إن الله عهد إلينا الذين قالوا inna allaha ahida ilaina. Okay, yang ni orang-orang Yahudi sebab dia rasa dia ahli kitab yang ada tahu ilmu-ilmu daripada zaman dahulu. Mereka kata mereka buat satu pendustaan. Apakah pendustaan tersebut? Alla yu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kulu. Tak ada. Ambil kan najatin hatta Kita berhenti kat sini. Alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurban. Alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurban. Hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Mereka kata mereka tak akan beriman kecuali Rasulullah bagi bawa kepada mereka bukti mukjizat yang ada korban yang dibakar api. Macam tu. Mereka kata Allah perintahkan ni. Mereka kata Allah yang perintahkan kita. Kalau Allah tak perintahkan, maksud Allah yang suruh orang Yahudi, kalau Nabi tu bawa sesuatu yang dimakan api, baru mereka beriman. Macam tu. Mereka buat satu pendustaan. Okay. Pendustaan. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Qabli bil bayyinat. Sehingga Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Wa billadzi qultum falima qataltumuhum. Wa billadzi kuntum falima qataltumuhum. In kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik. Fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Ja'u bil bayyinati. Ja'u dua harakat. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Okey, baik, masya-Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, seterusnya kita tukar orang, kita panggil Mak Astuti ada. Ada Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang baru masuk kita berada dekat muka 74. Okey. Jom Mak Astuti. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah kata kalau sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah orang yang berjaya. Moga-moga kita semua dijauhkan daripada api neraka dan kita dikurniakan syurga. Amin. Amin. Amin ya Rabb. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kita semua akan diuji dengan harta benda kita, dengan diri kita, semua. Okay. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Okay. Dan juga kita juga akan diuji dengan orang-orang yang ada kitab yang terdahulu dan juga orang-orang musyrik yang akan memberikan tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati kita. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Allah kata kalau kita nak lawan mereka, kita lawan dengan sabar dan bertakwa. Maka itu akan jadi satu ubat kepada kita. Okay, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita tukar. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sekarang kita panggil, sebelum kita lanjut. Okey, kita panggil kepada Kak Wahadia. Silakan. Ya Ustaz. Okay, yang baru masuk kita berada dekat muka surat 75. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Fabi'sa ma yashtarun. Fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun.
bima atau wa yuhibbun. Bima atau wa yuhibbun. Ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Walahum azabun alim. Walahum azabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. La ayatin li ulil albab. La ayatin li ulil albab. Liu ni pendek. Li ulil albab. Ulang balik. La ayatin li ulil albab. Okey, baik, bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fika barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, seterusnya. Ada yang nak baca tak? Kalau ada nak baca boleh angkat tangan Yang belum, yang nama dia tak ada pagi ni boleh angkat tangan untuk kita panggil seterusnya. Okey, Kak Nur Zaila silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, yang baru masuk. Okey, sebelum kita panggil Kak Nur Zaila, sedikit saya nak huraikan ayat yang ke-187 kat sini. Okey, kita tengok ayat tu dulu. Okey. Dalam ayat 187 ni Allah beritahu. Kak Nur Zaila tutup mic dulu. Okey, maksud ayatnya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab, iaitu apakah perjanjian tersebut? Demi sesungguhnya, ini perjanjian untuk orang yang diberikan kitab. Hendaklah kamu terangkan isi kandungan kitab kepada umat manusia. Itu pertama. Kedua, jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Maksudnya apa isi kandungan kitab tu jangan kamu sorokkan. Okay? Tapi apa berlaku? Kemudian mereka membuang perjanjian setia tersebut ke belakang mereka. Mereka abaikan perjanjian tersebut. Malah mereka telah menukarkannya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Mereka jual beli perjanjian tersebut untuk dapatkan keuntungan dunia. Maka amat rugilah apa yang mereka dapati daripada pertukaran tersebut. Okay. Kalau kita lihat dalam ayat ni kan, ayat ini terangkan Allah telah mengambil janji daripada ahli kitab agar menyampaikan kebenaran kitab suci kepada manusia tanpa menyembunyikan. Tapi sebahagian daripada mereka telah mengingkari perjanjian tersebut dengan menyembunyikan kebenaran demi mendapatkan keuntungan kepentingan dunia yang sedikit. Okay. Jadi kat sini tema ayatnya adalah amanah ilmu, jangan disembunyikan. Kalau kita ada ilmu, jangan kita sembunyikan. Okay. Allah tegaskan bahawa ilmu adalah wahyu, bukan untuk disembunyikan tetapi wajib diterakan kepada manusia. Semasa mereka ahli kitab diberikan kitab suci daripada Allah, sama ada kitab Taurat, kitab Injil, mereka diarahkan untuk jelaskan kepada manusia isi kandungan kitab tersebut. Okay. Antaranya dalam kitab suci mereka tersebut diterangkan supaya ada satu arahan supaya kalau ada Nabi terakhir yang muncul pada zaman mereka itu, hendaklah mereka beritahu ikutlah Nabi tersebut. Tapi mereka tak nak beritahu. Itu salah satu arahan daripada kitab-kitab terdahulu. Kalau ada Nabi yang diberikan Al-Quran,
ciri-ciri Nabi tersebut telah diterangkan ciri-cirinya, mereka kena sebarkan, mereka kena beritahu supaya kita taat kepada Nabi tersebut. Tapi mereka tak sebarkan. Okay? Maka, dan itu yang pertama. Yang kedua, dan kita jangan sangka bahawa ayat ini diturunkan kepada ahli kitab saja, tapi diturunkan kepada kita semua. Kita ada kitab Al-Quran. Kita ada kitab Al-Quran. Kalau kita tahu isi kandungan kitab Al-Quran, kita kena sampaikan kepada orang. Kita jangan sembunyikan isi kandungannya. Okay? Dan dalam dalam maksud yang seterusnya juga terdapat pengkhianatan dalam perjanjian tersebut. Okay? Bukan saja disuruh sampaikan, tetapi ditambahkan lagi dengan larangan untuk menyembunyikan. Okay? Maksudnya kita orang yang ada kitab tu kena sampaikan dan ditegah untuk sembunyikan isi kandungan kitab tersebut. Okay? Tetapi sebahagian ahli kitab menyembunyikan ayat-ayat yang menyebut tentang kebenaran Nabi Muhammad demi menjaga kepentingan dan kedudukan mereka. Okay? Kalaulah ahli kitab itu mereka rasa kalau mereka ceritakan tentang Nabi Muhammad, jadi semua orang akan ikut agama Nabi Muhammad, jadi ahli kitab tak ada job, tak ada kerja. Sebabnya orang dah tak nak dengar dah ahli kitab punya kisah-kisah daripada kitab Taurat Injil tu. Mereka akan pergi kepada kitab Al-Quran. Sebab itu mereka kata, baik kita jangan cerita apa-apa. Macam tu. Okay? Oleh itu, kita juga diingatkan supaya jangan menyembunyikan ayat Al-Quran dan pelajarannya yang ada dalam ayat Al-Quran tu. Kita kena sampaikan, kena sebarkan. Tapi sekarang ni malangnya ustaz-ustaz banyak yang suka sorok-sorokkan perkara tersebut. Kalau mereka cerita kebenaran, malah mungkin mereka tak ada kerja, mereka tak ada job untuk mereka sampaikan. Okay? Seterusnya, dunia yang sedikit. Dengan menyembunyikan isi kandungan kitab suci dan menukarkan dengan yang lain, mereka dapat upah dan habuan dunia. Itu tujuannya. Okay? Maksudnya kalau mereka sorokkan larangan-larangan Allah, orang buat perkara tersebut, orang berikan lagi mereka duit. Itu yang mereka nak. Okay? Jadi Allah menyifatkan bahawa ganjaran dunia itu harganya, nilainya sangat rendah, sangat sedikit. Kerana itu, ia tidak bernilai dan berbanding kebenaran dan dengan kemewahan yang sepatutnya mereka dapat dekat akhirat kelak. Okay? Masya Allah. Okay? Jadi kalau kita ada kefahaman daripada Al-Quran ataupun apa saja ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita sampaikan juga. Okay? InsyaAllah. Okay, jom Kak Nur Zaila, silakan. Ya. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في الخلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلقه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان مناديا sekali lagi مناديا ينادي مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Subhanallah. Kita kena banyakkan baca doa ni. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Okey. Seterusnya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Nur Aisyah. Silakan. Ya, Yang baru masuk, Waalaikumsalam. Yang baru masuk, kita berada dekat muka surat penghabisan, penghujung surah Ali Imran. Okey. Muka surat 76. Fastajaba lahum rabbuhum Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa Anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'din falladhina hajaru wa ukhriju ba'dukum min ba'din falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وقاتلوا فقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. Boleh ulang sekali. Waqatalu wa qutilu. Sekali lagi. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
La yaghurannaka Bukan. taqallub. Okay. La yaghurrannaka. La yaghurrannaka. Macam tu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Okey. Jadi dalam ayat ni Allah beritahu kita jangan terpedaya ataupun macam rasa macam wow, kayanya orang-orang tak beriman tu. Jangan kita rasa macam tu. Okey. Biasa saja. Okey. Walaupun mereka punya kekayaan nombor satu dekat dunia lah apa-apa, jangan kita rasa macam hebatnya mereka macam tu. Okey. Sebab apa? Ada balasan untuk mereka. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Matikan hamzah tu. Wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Okey, baik, bagus, masya-Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Jadi sama-sama sebab apa kita tidak boleh nak berbangga-bangga ataupun rasa macam wow kepada orang yang tidak beriman dengan kekayaan mereka tu, sebabnya segala kekayaan mereka tu tak akan dapat membantu mereka dekat akhirat nanti. Segalanya lenyap. Okey, sebabnya kita punya bertelamat hidup ni adalah untuk dapatkan kebahagiaan, kesenangan dekat akhirat. Okey. Tapi untuk mereka yang tidak beriman, mereka tidak ada konsep tu. Mereka anggap hidup dekat dunia kena habis-habis pulun ataupun habis-habis bekerja supaya mereka dapat capai apa yang mereka nak dekat dunia. Okey. Baik, selanjutnya kita tukar orang. Kak Salmi, silakan. Ada Kak Salmi? Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannat. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannat. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nuzulam min indillah. Nuzulan وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Khairu tu masukkan pada huruf lam terus. Khairul lil abrar. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Wa inna min ahlil kitab. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Kalau sebelum ni Allah ceritakan tentang ahli kitab punya keburukan, kejahatan mereka, engkar mereka. Tapi dalam ayat ni Allah beritahu ada ahli kitab yang baik. Okay. Laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم.
أولئك لهم أجرهم عند ربهم Innallaha sari'ul hisab. إن الله سريع الحساب Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. يا أيها الذين آمنوا اصبروا Allah panggil kita semua, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu. Apabila nak kerjakan kebaikan, perlukan kesabaran yang kuat untuk terus istiqamah lakukan kebaikan tersebut. Okay? Wasabiru warabitu wattaqullah. وصابروا ورابطوا واتقوا الله Wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا الله لعلكم تفلحون Kalau nak dapatkan kejayaan, bertakwalah kepada Allah, bersabar atas apa-apa saja kehidupan kita kat dunia ni. Okay? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Habis dah surah Ali Imran. Okay? Kita masuk kepada surah yang baru iaitu surah An-Nisa. Okay? Yang nak baca boleh angkat tangan ni, ada masa banyak lagi ni, setengah jam ni. Okay, kita panggil. Yang pertama Kak Nur Yasno. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, ahlan wa sahlan yang baru masuk dekat kita punya live. Sekarang kita berada dekat surah An-Nisa. Okay, surah An-Nisa juzuk yang keempat, surah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan semula. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا النساء وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إنه كان هوبا كبيرا bukan kabira, kabira. Ulang balik. إنه كان هوبا كبيرا
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى في اليتامى ulang balik. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ألا تعدلوا فإن خفتم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا. Okey, baik, bagus. Masya Allah, barakallah fi. Afika barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, seterusnya kita panggil Kak Wawa, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها waksuhum. Okey, ulang masih. Warzuquhum fiha waksuhum. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا لهم قولا معروفا. Nampaknya kalau kita jaga anak yatim, okay, anak saudara kita ke tu yatim, kita jaga dia, hendaklah kita ucapkan perkataan yang baik-baik. Tak boleh nak tengking dia, tak boleh nak marah dia. Kalau dia buat salah tu, kita tak marah. Tapi jangan kita tiba-tiba, dia tak buat salah, kita marah dia, kita pukul dia, tak boleh. Okay? Subhanallah. Seterusnya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا
Fadfa'u ilaihim amwalahum. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. Okey, kita banyakkan. Okey. Wala ta'kuluha israfa. ولا تأكلوها إسرافا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان غنيا فليستعفف. Okey, nampak. Subhanallah. Kalau kita ni orang kaya, kita jaga anak yatim. Anak yatim tu ada harta yang banyak. Kita yang kaya tu kena tahan diri kita untuk tak gunakan harta anak yatim tu. Nampak? Allah dah tegur kat situ. Okey. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Tapi kalau kita miskin, kita jaga anak yatim tu ada harta, kita boleh guna harta anak yatim tu, tapi jangan berlebihan, guna sekadarnya. Okay, jangan kita ambil semua, kita bolot seorang-seorang, anak yatim tu tak dapat apa-apa, jangan. Okay. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ إذا دفعتم إليهم أموالهم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. وكفى بالله حسيبا. Okey, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Okey, seterusnya kita panggil Mak Rahimah. Silakan. Mak Rahimah, Umi Nursiah. Siapa lagi? Kalau nak baca boleh angkat tangan. Kalau ada masa kita panggil lagi insyaAllah. Okey. Okey, Mak Rahimah silakan. Mana tak Lirijal? Lirijal. Okey. Lirijali nasibum. Mak Rahimah, Ya. jangan ikut saya. Nanti bergema. Silap. Okey. Tak. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathur. Mimma qalla minhu aw kathur. Nampak harta wasiat sikit ataupun banyak mesti diagih-agihkan dengan cara betul. Okey, setiap lelaki ada haknya, setiap perempuan ada haknya. Okey. Nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
Wa idza hadara kismata Bukan. ulu. Wa Bukan idza hadaral qismata. hadaral malah. Wa idza hadaral kismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Farzuquhum minhu wa qawlu Wa qulu. Astagfirullah. Saya ingat mata. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Okey, ini biasa terjadi apabila berlaku pembahagian harta harta wasiat. Okey, jadi waktu berlaku pembahagian harta wasiat tu ada yang datang dekat majlis pembahagian tersebut. Okey, ada yang daripada golongan miskin, ada yang kaum kerabat yang tak ada hak dalam harta tersebut. Okey, ada anak yatim yang datang. Okey, kita tak boleh nak halau mereka. Syuh. Engkau tak ada apa-apa, engkau tak ada nama dalam wasiat ni, pergi. Kita tak boleh nak halau mereka. Tapi Allah perintahkan untuk kita berikan sedikit kepada mereka dan ucapkan yang baik-baik kepada mereka. Okay, walaupun mereka tak ada hak dalam pembagian harta tersebut, kita kena santuni mereka juga. Okay. Seterusnya. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ Mariam kena diam. Saya terganggu tadi. Maaf tak ada telefon tutup. Okay. Saya baca lah ya. Okay. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Okey, baik, bagus. Sekejap ya. Ambil mana tak? Tak apa, sekejap. Saya nak min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Okay. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Fattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Wa sayaslawna sa'ira. Wa sayaslawna sa'ira. Okey, baik, bagus. Masya Allah, barakallahu fi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz. Pertama, kita betul-betul salah. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat ayat yang 10 yang ayat yang ke-10 tadi yang Mak Remah baca, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Okey, maksudnya dia curi harta anak yatim, dia makan berlebih-lebihan, dia tak bagi betul-betul pada anak yatim tu tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari duit jajan ke dia tak bagi betul-betul. Okey, apa balasannya? Sebenarnya mereka hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Maksudnya Allah kata balasan mereka nanti ada dua balasan. Pertama, mereka akan telan api. Kedua, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Okay, ayat ini memberi amaran keras bahawa sesiapa yang mengambil ataupun menggunakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya mereka sedang mengumpulkan azab yang untuk diri mereka sendiri dan akan menerima balasan neraka yang sangat pedih dan sangat sakit di akhirat kelak. Okay. Pertama, dosa besar
Ini dosa besar, memakan harta anak yatim. Islam sangat menekankan penjagaan hak anak yatim. Mengambil harta mereka tanpa hak secara zalim termasuk dosa besar, maka nerakalah balasannya. Kan sekarang ni banyak orang buat pusat-pusat anak yatim. Okay, hati-hati penjagaan anak yatim tu. Okay, jangan kamu makan harta anak yatim secara zalim. Okay. Seterusnya yang kedua, gambaran azab yang dahsyat. Allah menggambarkan perbuatan itu seperti menelan api, menunjukkan betapa berat dan bahayanya dosa tersebut. Mereka yang makan harta anak yatim secara haram disumbat dalam perutnya dengan api neraka dan dibakar api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min zalim. Okay. Ayat ini menunjukkan bahawa azab itu ada dua. Okay. Azab itu ada dua. Okay. Pertama, azab secara zahir. Kedua, azab secara batin. Azab yang batin tu adalah disumbatkan ke dalam perut mereka api neraka. Yang kedua, azab yang secara zahirnya mereka dibakar tubuh badan mereka seluruhnya dalam api neraka. Nauzubillah. Okay, jadi yang ketiga, amanah dan tanggungjawab. Penjaga harta anak yatim wajib berlaku adil, amanah dan sentiasa takut kepada Allah dalam urusan harta anak yatim. Okay, jangan kita sewenang-wenangnya makan harta anak yatim sebabnya balasannya sangat dahsyat. Okay. Baik, seterusnya kita tukar orang. Kita panggil Umi Nursyah. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Lizzakari mislu haddil unsayain. Okay, kalau kita ada harta dan kita mati, harta kita diwariskan kepada anak-anak. Okay, jadi anak lelaki, satu anak lelaki, dia punya pembahagiannya seperti dua anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatain. Falahunna thulutha ma tarak. Falahunna thulutha ma tarak. Okay. Ulang tak? Walahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidah. Wa in kanat wahidah. Falahan nisf. Falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahid. Wali abawaihi likulli wahid. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu minha. Okay, tak apa, kita ambil kat sini. Semula soal. Saya pendekkan lah. Okay. Wali abawaihi likulli wahid. Wali abawaihi likulli wahid. Minhumas sudusu mimma tarak. Minhumas sudusu minha tarak. Mimma tarak. Minhumas sudusu mimma tarak. Minhumas sudusu mimma tarak. Minhumas sudusu mimma tarak. Okay. In kana lahu walad. In kana lahu walad. Fa illam yakul lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad. Fa illam yakul lahu walad.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وورثه أبواه وورثه أبواه فلأمه الثلث. Okay. فإن كان له إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. Nampak, subhanallah. Allah dah beritahu pembahagian harta pusaka kepada ibu-ibu, anak-anak kita semua. Kita tak tahu mana satu yang lebih banyak manfaatnya. Walaupun anak lelaki dapat banyak, anak perempuan dapat sikit. Ada manfaat yang tertentu yang telah Allah tetapkan. Okay. Faridatan minallah. Faridatan minallah. Faridatan minallah. Sebab itu kita tak boleh nak pertikaikan. Kenapa abang saya dapat banyak, kakak saya dapat sikit, padahal abang tak pernah muncul pun, tak pernah jaga mak, tiba-tiba dia dapat banyak. Allah dah tetapkan benda ni. Allah dah tetapkan. Okay, walaupun dia dapat banyak, lepas tu dia hilang lepas tu, kita jangan pertikaikan. Okay. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Okey, baik, masya-Allah, barakallahu fiik. Okay, kita berhenti. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kita berhenti dekat muka surat 78. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi petang nanti pukul 2 hingga pukul 4 petang insyaAllah. Barakallahu fiik kepada semua. Sama ada yang menonton dekat kita punya live, yang telah berada dekat kelas kita daripada awal sampai habis. InsyaAllah kita doakan kalian semua dikurniakan darjat manusia yang terbaik di sisi Allah. Dan juga kepada ibu-ibu yang berada dekat kita punya channel YouTube kita, dekat kita punya Google Meet. Okay. Semoga pembacaan kalian kita terima sebagai satu amalan yang melipat ganda di sisinya insyaAllah. Okay. Amin. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, jumpa lagi pada petang nanti. Okay, insyaAllah. Okay, tutup dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.